Sekali lagi, TH Sharafali Carpets diberi amanah besar sebagai pakar pemasangan kapet melalui projek naik taraf kapet 2.0. Projek ini bukan sekadar tentang estetika tetapi merupakan inisiatif berimpak tinggi demi keselesaan jemaah di rumah Allah. Perjalanan kali ini sangat istimewa kerana ia dibiayai oleh seorang penginfak budiman yang komited. Sumbangan ini merupakan satu bentuk infak amal jariah yang tulus di mana pahalanya diniatkan khusus untuk almarhum Haji Ahmad atau Ambar bin Haji Ali serta almarhumah Hajah Habibah binti Harun. Semoga usaha murni ini menjadi saham akhirat yang berterusan buat mereka. Bayangkan, sebelum ini beliau telah berjaya menaja penukaran kapet untuk 5 buah surau di sekitar Muar. Lokasi pertama yang dipilih ialah Surau Al-Hidayah, Taman Permatang Pasir di bawah pimpinan Tuan Haji Nasir. Apa yang lebih membanggakan, pemilihan surau ini adalah hasil cadangan daripada Yang Berhormat Insinyur Teknologis Muhammad Fazli bin Muhammad Saleh, Exco Kerajaan Negeri Johor, merangkap Adun Bukit Pasir. Kami membekalkan kapet jenis Al-Salam warna Julfa Green. Warna hijaunya yang premium memberikan ketenangan visual, manakala rekaan safnya yang jelas membantu jemaah bersolat dengan lebih teratur. Materialnya yang tahan lasak dan empuk memastikan setiap sujud terasa lebih damai. Pasukan pakar kami memastikan pemasangan siap dengan kemasan yang tegak lurus mengikut kiblat dan tanpa sebarang gelombang. Ingin menaik taraf surau anda atau menyertai projek wakaf kapet? Jadikan ruang ibadah anda lebih eksklusif dan selesa bersama kami. Hubungi kami di 016-66-07786 untuk perkhidmatan pembekalan dan pemasangan yang pantas dan berkualiti tinggi. Karpet Masjid THS diperbuat dari kualiti yang terbaik.